Albert T berkata, T persoal Anwar, saya bukan hero tapi kamu. Ahli perniagaan Albert T mendedahkan skandal pelombongan di Sabah menegaskan memang dia bukan wira, namun dia mencabar Perdana Menteri jika dia layak menyandang gelaran itu. Maksudnya Anwar Ibrahim jika dia layak menyandang gelaran itu. Saya memang bukan hero, kata Albert T. Tapi adakah anda seorang wira? Soalnya kepada dalam satu kenyataan. Dia menegaskan pendedahan skandal itu bukan untuk mencari pujian, tetapi lahir kerana terdesak. Saya telah ditolak ke dalam selekoh. Saya tiada pilihan. Saya telah diberi amaran agar tidak pergi ke SPRM dengan bukti yang kukuh. Jadi saya terpaksa beralih kepada media. Kenyataan T hadir sebagai reaksi pada komen terbaru Anwar yang menyuarakan kebimbangan terhadap kecenderungan mengagung-agungkan pemberi rasuah. Walaupun Perdana Menteri tidak menyebut nama atau merujuk langsung kepada T, T yakin dirinya adalah sasaran. Dia turut menyoal tindakan Anwar berkongsi pentas dengan ahli politik yang didakwa terlibat dengan skandal tersebut, malah menyantuni mereka sebagai sekutu. Anwar Ibrahim kata kes siasatan rasuah belum ditutup, namun beliau duduk di pentas yang sama dengan mereka dan turut memuji mereka. Saya ingin bertanya, adakah penerima rasuah lebih mulia daripada pemberi rasuah? Soalnya merujuk kemunculan Anwar dalam ceramah bersama pemimpin JRS yang didakwa terlibat. T sekali lagi menguli dakwaannya. Bagaimana Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa saya memberikan bukti yang sama terhadap semua ahli politik JRS terlibat, namun hanya 2 orang sahaja yang didakwa dan ramai lagi masih bebas. Saya hanyalah seorang ahli perniagaan seperti dikatakan oleh Rafizi Ramli, mantan timbalan Presiden. Saya terpaksa mematuhi budaya memberi rasuah yang berakar umbi untuk menjalankan perniagaan di Malaysia. Ia bukanlah suatu yang saya banggakan. Saya bukan seperti Anwar Ibrahim. Saya tidak menghabiskan masa 27 tahun yang lalu menjelajah seluruh Malaysia dan dunia bercakap tentang pembaharuan dalam mengenai rasuah, katanya. Rafizi ditanya mengenai T yang dilabel sebagai wira dan pemocor maklumat. Rafizi berkata dia tidak bersetuju dengan gelaran itu, walau mengakui amalan rasuah seperti itu sudah menjadi kebiasaan di dalam di dalam perniagaan di dalam negara kita. So, saya kata, saya dah bagi tahu tadi kan, dalam situasi yang ada sekarang ini, kita kena faham. TWW lagi, sorry T. Saya ada kawan nama dia TWW kan. Saya teringat nama TWW, lama tak jumpa dia. Albert. Sama kita Albert lah. Albert, saya tahu, kita faham Albert tu memang pemberi rasuah kan, kerana dia kata itu adalah budaya di dalam negara kita kan, which we are not proud of. Memang kita tak bangga. Kita tak bangga dengan budaya itu dan memang satu budaya yang sepatutnya kita halang. Tetapi kita ni tuan-tuan, orang Melayu kita ni, kita lebih geli dengan babi dan anjing daripada kita geli dengan rasuah. Padahal rasuah itu disebut di dalam hadis dalam Quran sebagai sesuatu yang diperangi. Babi dan anjing ni pegang tak haram tuan-tuan. Makan haram, pegang tak haram. Tapi kita rasuah, kita ambil tu macam tak rasa apa. Kerana apa? Dia dah jadi budaya. This is what I mean. So dalam hal itu, yang bersalah memang T. Kita tak mengagungkan T pun, memang dia pemberi rasuah. Tapi dalam masa sama, yang penerima tu bagaimana? Yang penerima itu bagaimana? Sebab itu bila saya dengar ceramah kempen dekat Sabah itu, kita menentang perasuah-perasuah, saya geli tuan-tuan. Geli tengkuk saya ni dengar. Sebab saya ni tak boleh tau. Kalau kita nak betul-betul buat, kita betul-betul cakap, kita kena buat. Saya kata ubah Azam Baki, tangkap adun-adun di Sabah tu. Paling kurang tangkap dakwa, bicarakan. Sebelum ini dah terlewat dah. Okey, dah terlewat ni belum lagi. Benar boleh lagi kena dakwa. Sampai KP SPRM baru tahun depan, dia boleh naik dan dia boleh tangkap dan dakwa. Masih boleh. Tidak ada limit sebab mahkamah tak buang kes dia orang lagi. Masih boleh dakwa. Kalau Anwar Ibrahim nak kekal relevan dalam politik reformasi ini, dia kena tangkap dan dakwa mereka-mereka yang disebutkan di dalam video itu. Termasuk siapa tuan-tuan? Termasuk Azam Baki. Termasuk siapa? Termasuk Anwar Ibrahim. Tapi bukan dakwa lah, panggil untuk dengar betul ke Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ada memberi arahan kepada Samsul untuk bagi tahu Albert supaya rakam kenyataan daripada adun-adun Sabah itu untuk dibawa kepada SPRM, atau mungkin dijadikan sebagai weapon, senjata untuk nak mengugut mungkin kan. Tapi kena buat lah. Kalau kita tak buat, masalah tuan-tuan. Sebab itu UMNO akan mengambil kesempatan di atas perkara ini. Sekarang ini kita tak dengar dah cerita UMNO kan, kita tak dengar dah cerita
UMNO rasuah ke apa, tak dengar lagi lah so far. Mungkin lepas ni bukan setakat UMNO, kalau katalah jatuh kerajaan ini dengan Anwar Ibrahim kena angkut nanti kan, mungkin kan. Tapi nak bagi tahu, kita tak dengar perkara tersebut. Dan yang mula naik nama sekarang ni, yang jadi champion di dalam UMNO adalah siapa tuan-tuan? Akmal Saleh. Akmal Saleh mula menampakkan diri dia sebagai champion di dalam UMNO, dan mula menampakkan bahawa UMNO yang dia bawa itu adalah UMNO yang paling relevan, UMNO yang paling utama, UMNO yang kembali kepada asal UMNO, iaitu apa sahaja orang bukan Melayu buat, kita kena bantai. Bak kata revisi tempoh hari kan, dia kata bahawa apa yang Akmal Saleh buat itu sebenarnya dia menaikkan balik nama UMNO, tetapi dia damage kepada kerajaan Madani. Dia adalah satu kerosakan kepada kerajaan Madani without kerajaan Madani realize atau tidak. So bila ditanya kepada Rawizir itu kenapa tak tegur, dia kata masalahnya pada masa itu kita menteri. Kalau kita bercakap dan bersuara sesuatu terhadap kenyataan Akmal Saleh, kita pula kena tembak. Kita pula kena marah oleh siapa? Bos kita lah. Siapa bos kita? Tahulah kamu siapa bos kita. Nak ada macam ni tuan-tuan. Betul. Apa yang Rawizir kata tu betul. Saya pernah tembak Amanah masa zaman Amanah apa orang kata, Amanah nak kerjasama dengan Atok dulu. Masa tu saya tak setuju. Saya kata kita kena naikkan Anwar Ibrahim, bukan kerjasama dengan Atok. Geng-geng, bukan semua Amanah, ada sebahagian Amanah pada masa itu nak kerjasama dengan Mahathir. Saya kata jangan. Benda dia akan hianat kita. Amanah bantai saya bantai Amanah. Tahu siapa yang call saya tuan-tuan? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksi hidup ada tuan-tuan. Saksi hidup ada. Saya angkat call tu, saya buat video call. Ramai dengar masa tu. Saksi hidup ada. Kan? Saksi hidup. Bukan saya cakap seorang-seorang tu. So Akmal Saleh sekarang ini, okey. Akmal Saleh bila dia datang, dia telah mengembalikan keyakinan keyakinan pengundi Melayu terhadap kaedah lama UMNO. Kaedah lama UMNO yang Malay supremasi, ketuanan Melayu yang tegas, bukanlah tegas, yang macam itulah. Sebab itu dibangkitkan isu UEC dan sebagainya. Saya isu UEC ni simple je tuan-tuan. Orang Melayu takkan ambil UEC. Orang Cina yang kerja yang mana sekolah private, dia akan ambil UEC. Kita suka tak suka akan ada orang Malaysia yang ambil UEC, sebagaimana juga ada orang Malaysia ambil O-level. Bukan semua orang Malaysia kita ambil SPM. Ada tak orang Malaysia kita tak ambil SPM? Ada. Contohnya sekolah tahfiz yang ambil O-level. Tapi kita recognize semua tu. Kenapa kita tak nak recognize UEC? Kami kat Sabah Sarawak dah recognize UEC. Sebab kami tahu bukan semua orang nak ambil SPM. Dan ada universiti yang recognize UEC. Kan? Kemahiran mereka boleh belajar. Tapi nanti dia tak boleh bercakap bahasa Malaysia dan sebagainya. Ajarlah bahasa Malaysia. Suruh dia ambil extra kelas. Kita allow UEC, tapi dengan syarat sekolah itu kena wajib ambil satu subjek extra bahasa Melayu. Kena ambil Julai paper. Kalau dia nak kerja dengan kerajaan atau dia nak kerja dengan mana-mana swasta dan sebagainya, kita boleh wajibkan. Kan? Kalau dia tak nak tak apalah. Itu pilihan dia. So kau setujulah dengan UEC ni dilaksanakan? Saya setuju. Nak ambil? Saya setuju. Saya tak ada masalah pun tuan-tuan. Sebab saya tahu orang Melayu kita majoriti tak akan ambil UEC. Korang tahu tak UEC tu apa? Kan, orang Melayu kita majoriti, orang bukan Melayu je lah, orang Malaysia majoriti tak akan ambil UEC. Tapi ada yang akan dah ambil UEC. Kalau kita tak recognize, dia akan pergi luar negara. Dia akan keluar daripada negara kita. Kita akan ada brain drain. Orang yang bijak pandai, dia akan keluar daripada negara kita, tak duduk dalam negara. Siapa rugi? Kita ke dia orang? Kan, kita tak boleh nak deny. UEC ni memang recognized by China antaranya, dan juga universiti-universiti lain di seluruh dunia. UEC diterima tau. Ada banyak universiti di dunia, lebih 1000 universiti di dunia menerima UEC ni sebagai recognized. Sebab itu Sabah Sarawak kami recognize. Sebab kami tahu ada penduduk kami yang ambil UEC dan kita allow dia. Kita recognize dia. Sebab kami tak nak rugi, penduduk kami tak ramai. Daripada kita duk halang dia pergi luar negara, baik kita recognize, lepas tu dia datang balik dalam negara kita, dalam negeri kita, dia contribute. Saya kata majoriti kita tak akan ambil UEC pun, kita nak risau apa? Kamu ingat apa? Dengan recognize UEC ni orang Melayu tak pandai cakap Melayu dah. Majoriti kita akan tetap ambil SPM. So apa nak risau sangat? Sebab ini isu politik. Bila benda itu dia ada politik, kan itu isu dia. Dia akan jadi itulah. Iaitu dia mempolitikkan isu tersebut. Untuk tujuan apa? Kan saya kata tadi, dia bukan tujuan apa-apa pun. Masa dia bantai pasal isu stokin tu, kan saya pernah bangkitkan isu HEM.
Isu HAM tu tuan-tuan tahu HAM tu sendiri sebenarnya bangang dia, tapi ramai orang Melayu kita percaya sebab dia nak bawa balik UMNO ini. Cara macam mana dulu dia bantai DAP tu itu kaedah dia. Dan lepas ni kalau dia orang keluar daripada bergabung dengan DAP, dia boleh kata kami dulu bantai DAP tu, kami dulu bantai DAP, kami tak ada masalah kan, kami tak ada masalah, kami dulu memang bantai DAP, jadi teruslah undi kami. So DAP pun bukan banggang juga, DAP pun kata kami meneruskan juga perjuangan kami kan, kami telah memberikan syarat kepada kerajaan ini, itu dan sebagainya, therefore maka teruslah sokong kami. Tapi yang akhirnya tak ada orang sokong tuan-tuan, kerajaan PKR sebab dia tersepit di dalam semua keadaan.